Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel ini. Dalam video kali ini, kita akan bincangkan satu topik yang sangat penting untuk orang ramai, iaitu proses pembelian rumah, khususnya untuk mereka yang bekerja di sektor swasta. Ramai yang masih keliru. Nak mula dari mana? Perlu cari rumah dulu atau pergi bank dulu? Berapa duit yang perlu disediakan? Kalau gaji swasta, bank ni akan lulus ke? Apa dokumen yang diperlukan? Sebenarnya, proses beli rumah tidaklah sesukar yang kita bayangkan. Cuma kita perlu faham langkah-langkahnya supaya kita tidak tersilap. Jadi dalam video ini, saya akan terangkan dari awal sampai akhir. Bermula daripada persediaan kewangan, proses pinjaman bank, urusan guaman, sehinggalah kita dapat kunci rumah. Sebelum kita mula mencari rumah, perkara paling penting adalah kita perlu kenal dulu kemampuan kewangan kita. Kesilapan yang biasa berlaku ialah ramai orang terus tengok rumah yang cantik, kawasan yang menarik, rumah besar dan moden, tapi lupa tanya diri sendiri, adakah aku mampu bayar setiap bulan? Sebab membeli rumah bukan sekadar bayar deposit sahaja. Ada banyak komitmen lain yang perlu difikirkan. Antaranya, jumlah ansuran bulanan rumah, bil utility, kos penyelenggaraan, cukai taksiran, insurans rumah. Jadi, kita kena tengok gaji bersih setiap bulan. Kira komitmen sedia ada dan pastikan bayaran rumah masih dalam kemampuan. Jangan sampai beli rumah tapi setiap bulan terlalu terbeban. Rumah sepatutnya jadi tempat kita rasa tenang, bukan menyebabkan kita stres. Selepas kita tahu kemampuan sendiri, langkah seterusnya adalah semak kelayakan pinjaman. Bagi pekerja swasta, bank biasanya akan tengok beberapa perkara. Antaranya, pendapatan bulanan. Bank akan lihat slip gaji kita dan kestabilan pendapatan. Kalau kita sudah lama bekerja, biasanya lebih mudah untuk bank menilai kemampuan kita. Yang kedua, dokumen yang biasanya diperlukan adalah slip gaji 3 bulan terkini, penyata bank selama 6 bulan, penyata caruman KWSP, borang EA atau dokumen cukai, dan surat pengesahan majikan. Bank juga akan semak rekod kewangan kita seperti SIKRIS dan SITOS. Kalau ada tunggakan pinjaman atau bayaran yang tidak konsisten, ia boleh memberi kesan kepada permohonan. Jadi, sebelum beli rumah, pastikan kita jaga rekod kewangan. Bayar pinjaman tepat pada masa. Jangan tunggu nak beli rumah baru nak mula kemaskan kewangan. Bila kewangan sudah jelas, barulah kita mula cari rumah. Sekarang ada beberapa pilihan. Yang pertama,
rumah baru daripada pemaju. Kelebihannya, rumah masih baru, biasanya ada kemudahan moden dan kita boleh pilih unit yang sesuai. Yang kedua, rumah subsale. Ini ialah rumah yang pernah dimiliki orang lain. Kelebihannya, kita boleh tengok keadaan sebenar rumah dan kawasan biasanya sudah matang. Selalunya rumah subsale ni akan disiapkan dengan wiring, disiapkan dengan grill, jadi kita tidak perlu mengeluarkan kos tambahan untuk wiring dan grill tersebutlah. Yang ketiga, rumah lelong. Biasanya harga yang boleh lebih rendah, tetapi prosesnya memerlukan lebih banyak pengetahuan. Kita juga jangan lupa bila pilih rumah ni, jangan tengok rumah sahaja. Tengok juga lokasi. Adakah dekat dengan tempat kerja? Adakah sekolah yang berdekatan? Mudah ke dapat pengangkutan? Adakah kawasan tu selamat? Kemudahan harian tu lengkap ke dekat area situ? Dan potensi harga rumah pada masa depan. Ingat, kita bukan beli rumah untuk sehari dua. Kita mungkin akan tinggal bertahun-tahun di situ. Selepas jumpa rumah yang sesuai, proses seterusnya adalah membuat tempahan. Untuk rumah baru, biasanya pembeli akan bayar booking fee kepada pemaju. Untuk rumah subsale pula, biasanya melibatkan deposit kepada penjual. Tapi sebelum keluarkan duit, pastikan kita faham semua terma dia. Jangan terlalu terburu-buru kerana rumah adalah komitmen besar. Tanya perkara penting seperti kalau pinjaman bank gagal, apa yang berlaku pada duit tempahan? Berapa jumlah sebenar yang perlu dibayar? Ada tak caj tambahan atau tidak? Berapa lama tempoh sah tempahan kita? Pastikan semua perkara jelas sebelum buat bayaran. Selepas rumah dipilih, kita akan mula proses permohonan pinjaman. Ramai pembeli akan hantar permohonan kepada beberapa bank. Ini supaya kita boleh bandingkan tawaran. Setiap bank mungkin berbeza dari segi kadar faedah, jumlah pinjaman, tempoh bayaran serta pakej pinjaman. Bila pinjaman diluluskan, bank akan keluarkan offer letter atau surat tawaran. Surat ini sangat penting. Dalam surat ni tersebut ada semua maklumat pinjaman kita. Sebelum tanda tangan, baca dan fahamkan dulu. Kalau ada yang tidak faham, boleh tanya pegawai bank atau pihak yang menguruskan pembelian rumah tersebut. Selepas pinjaman lulus, kita masuk ke bahagian dokumentasi. Ini biasanya melibatkan peguam. Dua dokumen utama. Yang pertama, perjanjian jual beli dokumen. Ini menyatakan persetujuan antara pembeli dan penjual. Yang kedua, dokumen pinjaman bank. Peguam akan pastikan semua proses berjalan dengan betul. Dalam fasa ini juga, kita perlu sediakan kos lain seperti kos yuran guaman, duty stamp, kos pendaftaran dan kos-kos lain yang berkaitan yang peguam akan jelaskan. Selepas semua proses selesai, akhirnya kita sampai ke bahagian yang paling ditunggu-tunggu, iaitu dapat kunci rumah. Masa ni memang perasaan sangat gembira sebab rumah yang diimpikan akhirnya menjadi milik kita. Tapi jangan lupa buat pemeriksaan kebocoran, pintu dan tingkap berfungsi, elektrik okey ke tak, tiada kerosakan besar pada dinding atau lantai dan kemasan dalam keadaan yang baik. Kalau jumpa sebarang masalah, buat laporan segera kepada pemaju atau penjual. Kesimpulannya, membeli rumah memerlukan perancangan. Jangan beli rumah hanya sebab nampak cantik.
buat keputusan berdasarkan kemampuan kewangan sendiri. Yang penting rancang kewangan, jaga rekod bayaran iaitu SIKRIS dan SITOS tu, fahamkan proses dia betul-betul dan pilih rumah yang sesuai. Semoga video ini membantu anda yang sedang merancang untuk membeli rumah pertama. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, subscribe dan kongsikan kepada orang lain supaya orang lain turut dapat manfaat bersama. Terima kasih kerana menonton. InsyaAllah kita akan berjumpa pada video yang akan datang. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.